Gear. Perlahan, 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 perlahan. Ke kiri, ke kiri. Ya, teruskan. Ke kiri, terus. Ke kanan. Ya, Slava. Ke sini. Tak, ya ke kanan. Ya ke kanan. Ya ke kiri, ke kiri, ke kiri. Selamat. Tunggu. Jadi ke kiri atau ke kanan? Hati-hati. Kau langsung tak dengar aku ke? Ha? Pelanggan tidak dapat dihubungi buat sementara waktu. Tolonglah. Ya, Mutia. Kau tunjukkan arah mana nak pergi, ya? Tapi kau tetap tak dengar cakap aku juga. Ke mana nak pergi? Kiri, kanan. Aku langsung tak tahu jalan di sini. Ke mana? Kau ni kenapa? Hati-hatilah, Slava. Ya, Mutia. Kau dengar tak? Kenapa asyik tengok telefon je? Kau nak tunjuk jalan ke tak? Aku tak tahu nak pergi mana kat Padang ni. Tapi kau pun tak dengar cakap aku, Slava. Kawan aku hantar video menarik kat aku tadi. Apa? Apa yang kau merepek ni? Video apa lagi tu, ah? Tengok tu, ada kamas transformer jatuh dalam air kat situ. Transformer? Kau cakap apa ni? Itu Optimus Prime ke? Itu Optimus Prime betul-betul. Kat sini, kat tempat kita. Dan dia memang lori. Dia kamas. Dan dia dijatuh dalam air. Gila, ni betul ke? Ini betul-betul ke? Atau tak, mungkin tu benda mengarut je. Macam palsu, tipu je tu. Aku tak tahu. Tapi kalau bukan, tapi kalau betul, kau tahu tak? Aku memang peminat tegar Transformer. Transformer tu salah satu filem kegemaran aku. Kereta-kereta tu boleh berubah jadi robot sebenar. Aku memang suka gila benda tu. Kalaulah van bukan car pun boleh berubah jadi Transformer. Kejap, dengar sini. Kau tahu tak kat mana kamas Optimus Prime tu? Kat mana dia jatuh dalam air? Tak, memang ada geolokasi kat sini, tapi aku tak nak pergi sana. Buat apa kita nak pergi sana? Ya, kita boleh guna pancing magnet. Guna magnet gergasi, kita boleh tarik dia keluar Optimus Prime yang sebenar tu. Apa? Itu semua mengarut aku rasa. Sudahlah, jom kita bertaruh. Jom, kita pergi. Sekarang, kita pergi. Jadi, tempat itu jauh tak? 20 km. Betul ke? Jomlah. Kita jalan kaki saja. Kita bertaruh, jom. Sampai sana kita bertaruh, saya pasti kita akan jumpa Optimus Prime. Ya, jom Mas Slava, kita baiki kereta dan pergi. Tak sempatlah. Kita tak ada masa untuk itu, ambil yang lain saja. Kita jalan kaki, jom, cepat. Di sini kan? Di sana. Nah, opa. Nah, tengok ya kawan-kawan. Ni, ada jejak dan semua rumput dah baring. Nah, betul. Tengok. Macam ada kesan tayar. Macam kesan tayar lori trailer. Taklah, aku rasa kita sia-sia je datang sini. Paling-paling pun mungkin ada kamas je yang terjun kat sini, itu je. Mungkin lori tu pun lori curi. Sebab tu diorang buang dalam air sengaja. Tapi, bukan sekadar kamas je. Kan jelas nampak itu Optimus Prime. Tak, aku rasa betul lah macam tu. Diorang curi kamas buruk tu. Baiklah. Jom kita lemparkan magnet tu. Oh ya, hai semua kawan-kawan. Bersama saya lagi, Vyacheslav Ismailov atau Via. Dan hari ini, saya bersama Motia memancing magnet. Betul tak? Ya. Sebenarnya saya sangat suka Transformers. Dan saya harap semua itu benar kawan-kawan. Kau langsung tak percaya ke? Saya fikir saya cakap, di sini ada kamas buruk yang dah berkarat agaknya. Diam, kau dengar tak? Ada sangkut. Oh, nampaknya aku dah kait lori trailer ni. Motia, kau dengar tak? Mungkin tunggu kayu je kot. Tak, aku memang rasa. Memang bergerak sikit-sikit. Tolong aku. Tengok, budak betul ni. Macam tarik kamas, lori, trailer Optimus Prime. Bergerak. Tapi ke mana ni? Tengok, tu. Apa tu? Terbaiklah. Ini tangan Transformer. Ini reka bentuk yang sama macam Optimus Prime. Dia sendiri berwarna biru dan di sini ada api. Kawan-kawan, tengok macam mana rupa dia. Dan ini. Tolong. Nampak tak? Tengok. Ini jari-jari. Ya, nampaknya akibat perlanggaran, Transformer tu koyak, dia jadi beberapa bahagian. Mungkin kat sini ada pertempuran atau sesuatu macam tu. Transformer apa, Slava? Nampaknya kat sini ada pertempuran tukang kimpal agaknya. Kau fikir ini bukan tangan sebenar? Ini macam bingkai dari taman bunga atau apa, aku tak faham. Budak-budak cuma warnakan saja, itu saja. Macam mana pula? Tengok, wire di sini dah tercabut, dah terputus. Ini adalah anggota badan Transformer. Transformer apa pula, Slava? Aku tak tahu, cuma wire-wire saja. Baiklah, aku faham. Kau tak percaya aku. Kau ni tak percaya. Tapi aku percaya pada Transformer dan Optimus Prime ialah hero kegemaran aku. Tulis di ruangan komen. Kau percaya tak pada Transformer, pada robot atau tidak? Aku akan buktikan pada kau. Dengar tak, Motia? Aku akan buktikan pada kau yang semua ni betul. Kita dah tengok dalam video, betul tak? Kita dah tengok, aku dah cakap awal-awal, itu video lakonan. Itu suntingan gambar guna kecerdasan buatan. Tak mungkinlah macam tu. Semua tu memang asli. Sekarang, aku akan lempar dan buktikan pada kau. Sebab tempat yang aku lempar tu memang rasa macam tu. Nah, ya, memang lori kan? Kau rasa tak?
Berat dia dalam 10 tan. Lori apa pula? Aku dah cakap awal-awal, itu cuma tunggul kayu je. Sebab tu kita asyik tersangkut kat situ setiap kali. Jom, tarik. Aku cakap lah. Dengar tak? Ha? Apa? Mari, dengar tak? Tali ni dah tegang. Tengok, buih-buih keluar kawan-kawan. Dengar tak? Itu saja nampaknya. Tersangkut pada lori, pada trailer. Thriller yang mana satu? Macam mana? Kau sendiri tunjuk aku dalam video yang dia terperangkap di sini. Video yang mana? Lupakan saja Slava pasal video tu. Macam mana? Okey, jom. Tarik, langsung tak boleh. Nampak? Tak bergerak. Aku hampir koyakkan slipper aku tadi. Ada idea. Jom, naik pick up, jom. Jadi? Dan undur ke sini. Sekarang kita akan keluarkan Optimus Prime. Kita akan tarik lori ni keluar dari air guna track satu lagi ni. Jom. Dah boleh. Sekarang kita akan ikat di sini dan tarik keluar kamas atau lori ni. Tak pasti yang mana satu. Baik, jom. Hati-hati. Ke depan. Teruskan. Obah, apa kau buat? Perlahan sikit. Lembut sikit. Nanti tercabut lah. Nanti lori tu koyak. Jom. Tarik. Hati-hati. Dah bergerak. Betul-betul keluar. Tengok. Ya, memang bergerak. Tengah tarik. Hebatnya. Apa ni? Ni keluar. Ada sesuatu keluar. Tengok. Ya, memang bergerak. Aku tengah tarik. Hebatnya. Apa ni? Ini kan bahagian lori. Memang betul. Tengok. Bahagian lori. Ini bahagian Optimus Prime. Ini memang betul. Hebatnya. Ya, memang betul. Ya kawan-kawan, tengok. Ini pintu lori. Tengok. Hebatnya. Dan tengok. Oh Motia, kau datang. Oh, dia pun warna biru dan ada lampu. Ini memang Optimus Prime. Nampaknya bahagian tepi dia tercabut. Tengok. Teruk betul. Kau tengok, ini kamas lama, kemek, berkarat. Nampaknya ada orang saja cat dia macam tu. Saja-saja, untuk suka-suka. Aku cakap dengan kau, memang ada pertempuran Transformer dan jadinya Optimus Prime. Dia kena teruk sangat, kau nampak tak? Bahagian tepi dia tu berlubang, pintu ni pun tercabut, sebab tu dia terbang masuk dalam air. Apa pertempuran kau ni, Slava? Cakap apa ni? Kita berdua sendiri dah tengok. Itu video lakonan je. Macam mana kamas tu jatuh masuk dalam air? Pertempuran apa, robot apa semua tu? Kau dari awal pun tak percaya, kau cakap semua video tu tipu. Semua tu kerja AI. Tapi sekarang, kau nak cakap apa? AI ke ni? Aku duduk atas dia ni. AI? Aku duduk atas AI. Tengoklah, memang betul. Ini satu kabin penuh dari lori, dari Optimus Prime, dan ini tangannya. Memang besar betul-betul saiz sebenar. Ini bukan sekadar lakonan atau rekaan semata-mata. Slava, sekarang kita akan keluarkan seluruh kamas lama yang repot ni sikit demi sikit. Kenapa kita perlukan benda ni sebenarnya ya? Macam mana kau tak faham? Ini bukan sekadar kamas. Ini mungkin ada kaitan dengan Transformer. Sebab penemuan pertama yang kita jumpa ialah tangan robot. Dan ia memang nampak macam tangan Transformer. Sebab itu aku... Tangan robo apa? Aku dah cakap, itu macam pagar kecil untuk taman bunga atau untuk apa-apa saja. Aku teruskan memancing dengan magnet. Sebab kat situ, lebih kurang ke arah tu, kat situlah kita tersangkut dengan lori tu. Kali ni aku rasa ada, tapi bukan benda berat sangat. Tengok, ada sesuatu. Oh, satu lagi tunggul kayu kan? Tak, ya Allah, apa benda ni? Kau dengar tak? Apa ni? Wow. Ini pedang Optimus Prime. Dengan pedang seperti inilah, dia berlawan dengan Decepticon. Dia memusnahkan mereka semua. Hati-hati. Jangan hayun macam tu. Tapi, sekarang kau percaya tak? Dengan pedang gergasi yang sangat kuat macam inilah, kau boleh musnahkan Transformer lain, sama ada musuh atau kawan. Dan betul, tengok gambar ni kawan-kawan. Optimus Prime memang ada pedang macam tu. Dan dia terjatuhkannya dalam air. Kau ingat, sebab tak ada budak-budak kat kawasan ni yang minat Transformer. Jadi, tak ada siapa yang boleh buat pedang macam tu. Atau tempah satu. Kau tak faham apa-apa. Mereka beli pedang tu dari internet. Main-main dalam air masa mandi. Tercicir tanpa sengaja, jadi pedang tu jatuh kat situ. Wah, tak sangka. Ini dah kali ketiga jumpa barang. Tengok ni, memang sempurna. Kat sini Optimus, ya, pedang ni. Optimus Prime pegang dengan tangan robot itu. Ni memang pedang dia. Memang ngam sangat dengan dia. Memang sesuai betul. Dan kau cakap pasal mainan budak-budak ke kat aku? Tangan yang mana satu, Slava? Pertama sekali, aku dah cakap, itu memang bukan tangan. Dan secara jujurnya, apa pendapat aku tentang semua ni? Tak ada langsung persamaan dalam semua ni. Korang dengar tak apa Mat V cakap? Korang tulis kat ruangan komen, siapa yang betul. Bagi aku, memang semua ni sama je. Barang-barang, bahagian Optimus Prime. Dan kat sini memang ada berlaku pertempuran robot. Pertempuran robot apa, Slava? Semua pengikut minta pertempuran robot. Tengok, berapa banyak komen. Semua ni, diorang percaya pada robot.
dan tunggu pertempuran robot. Nampaknya pertempuran tu memang dah berlaku. Jadi, apa kaitan Transformer di sini? Apa? Transformer tu bukan robot ke? Tak, maksud aku, sebahagiannya memang robot. Tapi itu semua tak ada kena-mengena dengan hal ni. Mungkin ada kaitan kot. Kena baling magnet tu lagi jauh, baru boleh faham. Kau tahu tak? Jangan kacau aku. Aku memang berhati-hati. Aku ni pakar dalam memancing guna magnet. Kau dah baling magnet tu 25 kali dah. Aku pun dah kutu habis. Tak ada siapa pun yang ada sebanyak tontonan dan pengikut dalam memancing guna magnet macam aku. Faham? Sebab itulah kau kena kotorkan aku ya. Dan baling magnet kau kat sini sampai sangkut kat kayu setiap kali. Aku sangkut lagi kat lori. Mestilah sama ada lori atau bahagian dia yang besar. Contohnya enjin atau kepala Optimus Prime. Cuba tengok, boleh? Nanti kau putuskan tali tu, magnet tu tinggal kat situ. Aku akan berenang ke sana. Dah pernah jadi macam ni. Ayuh. Tarik, Moti. Aku tengah tarik, slipper aku pun nak koyak dah ni. Dia dah tersentak, kau dengar tak? Nampaknya memang ada ikan kat situ. Aduh, tak sangka betul. Tarik, buat betul-betul. Saya tarik. Tengok, memang betul. Kat situ memang ada lori besar. Kita dah tahu dah. Memang ada sebuah lori yang utuh kat situ. Nampaknya kita tersangkut kat lori tu. Tarik, betul-betul. Aku cakap ni. Aduh, slipper aku boleh koyak ni. Aduh, kau ni terlepas. Tunggu. Masih ada sesuatu lagi. Masih ada sesuatu pada magnet tu. Tak berat sangat, tapi memang ada. Warna biru. Gila lah korang. Dengar sini. Kau, Perda. Kau percaya aku tak? Ini tanda. Ini simbol Autobots. Autobotan apa pula? Ya, bukan botan, tapi bot. Maksud saya, Autobots. Saya tak faham sekarang. Tengok. Ya, api biru dia, itu satu lagi bahagian. Nampaknya, ia tercabut akibat perlanggaran. Mari kita letakkan bahagian itu. Saya akan buktikan kepada awak bahawa semuanya satu. Satu Optimus Prime yang sama. Ini kenderaan yang berbeza. Tengok, apinya biru, kan? Kenapa api di sini merah? Mari kita letakkan. Jangan berlagak pandai. Letak yang mana? Ia berbeza. Slava, ini memang bukan dari sini. Ini adalah lambang Autobots, kawan-kawan. Ini memang Autobot. Ini semua betul-betul Optimus Prime yang sebenar. Autobots ya. Macam itulah lebih kurang bagi gambaran. Mungkin begitulah keadaannya. Ya? Mungkin memang begitulah keadaannya. Sebesar satu lori penuh. Apa? Bukankah ini dari kereta ini? Semuanya sepadan, warna pun sama. Kalau nak tahu, bonet sepatutnya tak macam tu pada kereta tu. Jadi, kena cari fender pula. Fender apa Slava? Cuba tengok, warnanya memang berbeza. Ini dua kereta yang berbeza. Taklah, itu bonet dari lori. Dan ia... Di sini api biru dan di sini api merah. Itu memang reka bentuknya, Autobots. Memang macam tu. Api merah pun semuanya berbeza. Macam itulah dia berubah bentuk. Macam mana kau tak faham, satu bahagian, dia bertindih dengan yang lain. Dan dia pun dicat semula kan setiap kali. Kita akan kumpulkan Optimus Prime bahagian demi bahagian. Betul-betul sebuah lori robot yang lengkap, yang mungkin boleh berubah bentuk dan kau boleh baiki dia. Jadi, enjin, pemacu, semua tu kita akan kumpulkan sekali dan kau akan laraskan dan kita akan ada macam Kamas Optimus Prime. Maksud kau fikir kat sini ada enjin, kotak gear, kardan dan tayar. Semua ada kat sini kan? Kalau tak macam tu, macam mana lagi? Kau sendiri nampak, satu kamas penuh masuk ke sini dan sekarang kita tengah keluarkan dia. Sekarang kita akan baling magnet 200 kali kat sini, dapat satu-satu barang, lepas tu kita nak bawa balik semua tu ke hangar. Macam tu? Kita rakit terus kat sini. Oh, kita rakit terus kat sini? Tak, Slava. Jom kita pergi ke hangar. Banyak kerja kita kat sana. Tapi ini kan Optimus Prime. Saya rasa tengok macam ni, Slava, macam ni lah. Lelaki ni balik dari satu pameran di mana semua orang melukis. Yang ni, tengok. Kat kereta dia ada api warna lain, yang satu lagi warna lain. Dia tak dapat kawal kereta tu. Mereka berlanggar sesama sendiri dan jatuh ke dalam air. Betul ke ni? Maksudnya kat sini ada dua Optimus Prime. Itu yang kau nak cakap? Tak, kat sini cuma ada dua lelaki yang cat kereta mereka macam tu. Itu yang aku nak cakap. Korang, tulis kat komen, Mutia betul ke aku yang betul? Takkanlah benda macam ni boleh jadi. Dan cakap pasal tu, kalau korang masih tengok video ni, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga. Itu sokongan terbaik. Like dan subscribe korang sangat bermakna. Aku akan buktikan pada Mutia. Aku akan buktikan yang semua ni bukan semudah itu. Seorang naik Kamas buruk, seorang lagi naik Niva. Jadi begitulah. Ini tak nampak macam bonet Niva. Jom, kita lemparkan magnet kawan-kawan. Aku akan buktikan pada Mutia yang semua ni satu kereta yang sama dan semuanya ialah Optimus Prime. Tengok, aku lempar ke tempat yang sama dan sentiasa ada sesuatu yang melekat. Sekarang, tengok. Sesuatu yang berat, cuba lagi. Ini lori, tarik. Aku dah cakap awal-awal. Itu, ya ampun, tunggul yang sama je yang kita asyik sangkut setiap kali. Ya? Dan setiap kali kita boleh je putuskan tali tu. Dan tinggal magnet kat situ, Slava. Aku akan menyelam untuk ambil balik. Aku betul-betul akan buat aktiviti menyelam kat tempat Optimus Prime tenggelam tu. Kalau korang nak tengok benda macam ni, jangan lupa tulis komen korang. Sekarang, dia tengah naik. Tapi nampaknya tak seberat yang sebelum ni. Mungkin cuma bahagian kecil je. Jom, tarik. Baik, aku Tarik. Oh, dah bergerak, dah naik elok. Dah keluar. Tengok. Ya, ada lagi rekaan tu. Aku nampak sesuatu biru merah. Nampak lampu.
Ini satu lagi bahagian Optimus Prime. Aduh, magnet tu tergelincir. Habis tu, mari. Ada, tengok ni. Wire-wire. Dan ada satu alat ganti yang pelik. Perhatikan pada gigi-gigi ni. Macam bahagian dalaman. Bukan macam enjin, tapi macam rotor. Macam itulah lebih kurang. Mesin basuh mereka pun dihias dengan lampu-lampu ni. Tengok ni, ini drum dan ini badan dia. Jadi ini wire, ini memang dari mesin basuh. Ini bahu. Aku cakap dengan kau. Bahagian mekanisme ni, ia terletak di sini, di bahu Optimus Prime. Dan ini, pelindung bahu untuk pelindungan untuk berperang, untuk bertarung. Tengok, ini pelindung bahu dan ini tangan. Macam ni lah, ya, semuanya sesuai dengan sempurna. Sudah tentu, memang sempurna, memang begitulah, macam itulah. Tangan dia bengkok macam ni, kalau tengok dari atas, macam ni. Ini pula pelindung bahu, dia macam ni. Ya. Macam ni memang sempurna. Ya. Robot sebenar. Memang sempurna. Memang begitulah semuanya berlaku kan? Kenapa kau tak percaya aku? Semuanya memang kena. Aku baru saja ceritakan pada kau macam mana semuanya berlaku. Itu mengarut. Satu kemalangan jalan raya besar. Pedang yang kami jumpa itu, budak-budak main dengannya di sini masa mereka berenang. Di sini memang selalu ada budak-budak berenang, mandi. Mesin basuh tu pula? Dari mana mereka dapat mesin basuh tu, Mutia? Yang tu, yang bawa lori, dia bawa mesin basuh ke bandar untuk dibaiki. Kemalangan jalan raya. Mesin basuh terpelanting keluar dari belakang lori, kereta masuk dalam air. Terus semua jadi jelas. Aku rasa sebenarnya itu adalah pertempuran antara Transformer. Macam mana kita nak buat sekarang? Mari kita gerak sikit, kita tengok. Mungkin ada kesan lain yang menunjukkan memang ada pertempuran Transformer kat sini. Kita tengok secara visual dulu. Kalau tak ada apa-apa, kalau semuanya bersih, aku akan percaya kau ya. Tapi, kalau ada kesan pertempuran sebenar, bukan kemalangan, tapi pertempuran, kau kena percaya aku. Okey? Jom kita jalan-jalan. Tengok. Jadi, apa yang kau nak cari kat dalam hutan ni, Via? Kesan pertempuran. Tu tayar. Itu tayar lori. Dah, aku terus faham semuanya. Teori aku betul. Tengok, aku ingat dia cuma tak dapat kawal kenderaan. Sebab tu mereka kemalangan dan tayar dia tercabut macam tu je. Tayar dia tercabut, kereta dia terbabas tanpa tayar, lepas tu mereka langgar. Itu je. Kenapa ni? Kenapa kau terkejut? Tengok belakang. Tu dia. Belakang yang mana? Wow, kat sini banyak gila alat ganti dari Transformer. Tengok, ni bahagian dari robot hitam atau perak. Ni turbin kapal terbang kawan-kawan. Ada satu Decepticon yang sangat popular dan sangat kuat. Dia boleh bertukar jadi kapal terbang. Dan ni alat ganti dari dia. Ni lagi satu bahagian dari kapal terbang, agak berat dan pelik. Tengok tu. Gear pendaratan kapal terbang. Kat sini pernah berlaku pertempuran Transformer. Semua ni alat ganti. Alat ganti dari Transformer musuh yang lain. Ya, saya faham semuanya. Mesin basuh tu dia bukan bawa untuk dibaiki. Dia bawa penuh dengan besi buruk. Dia nak pergi jual. Dia nak hantar semua ni. Maksud kau, dia ada enjin kapal terbang dalam lori dia? Ya. Memang nampak dia dah rosak teruk. Mungkin dia dah kena belasah dengan jiran ke apa. Jadi dia ambil keputusan nak jual besi buruk tu. Mungkin dia tengah susah. Sebab tu dia memandu lori Gazon. Betul ke? Itu sebenarnya pertempuran antara Decepticon dan Autobot. Tengok sini. Ini sayap. Ini sayap dari Optimus Prime. Warnanya sama macam yang kita jumpa. Warna biru, api merah. Yang kuning tu apa pula? Nampaknya ya, mereka warnakan semula. Mungkin tiruan. Macam itulah. Dan ini sayapnya. Mari kita bawa ke sana, ke tayar itu. Ia memang sesuai. Ambil ke sana. Tengok ni, kawan-kawan. Macam mana? Semua jelas. Kenapa sayap tu terletak di sini, bukan di sana, dalam air? Masa tayar tercabut, tayar tu terkena sayap tu terpelanting sedikit lebih jauh dan ia juga jadi sengit. Dan dari bak lori ni, semua dah mula terkeluar. Tunggu, tak masuk akal. Tu ada satu lagi bahagian. Semua ni jatuh dari bak lori dia. Tak, ini tak mungkin dari bak lori. Warna dia sama macam Optimus Prime. Ini pipe exhaust. Awak tahu, lori-lori hebat tu, truk-truk besar yang hebat tu, ada pipe epic di tepi. Macam ni rupa dia. Dan inilah dia. Sudah tentu, inilah dia. Tengok, penuh dengan bolt, berlubang-lubang, kotor kan? Kami jumpa lagi 3 bahagian lengkap dari Optimus Prime. Dan Mutia akan segera gabungkan semua ini menjadi satu lori yang sempurna. Satu track yang betul-betul nampak macam Optimus Prime. Lori apa? Optimus Prime apa? Slava, apa yang kau cakap ni, aku betul-betul terkejut dengan kau. Kau betul-betul percaya semua ni? Tapi semuanya masuk akal kan? Semuanya masuk akal, macam yang aku cakap. Sama betul. Semuanya langkah demi langkah. Dia datang dari sana, dia tinggal di sebuah kampung, pergi jual besi buruk. Tak mungkin aku kena lempar lagi magnet, cari bukti untuk teori aku atau teori kau. Kalau kita sekarang cuma dapat besi buruk, mungkin kau betul.
Tapi kalau yang kita jumpa betul-betul macam bahagian Optimus Prime atau Transformers, mungkin aku yang betul. Satu-satunya benda yang tak masuk akal ialah turbin sial tu yang terletak di tengah-tengah hutan. Yang dibawa ke pusat kutipan besi buruk. Itu dia. Ini semua adalah bahagian-bahagian Decepticon. Di sini ada sebuah kapal terbang besar, Decepticon, dan Optimus Prime menghentak hidungnya dengan lutut, lalu dia hancur berkecai. Sudah tentu, kapal terbang di dalam hutan, dia macam mendarat di sini kan? Dia Transformer. Dia buat fuh dan bersedia untuk bertarung. Jadi, apa pendapat kau? Dia buat fu dan bertukar jadi robot 30 km dari sini, lepas tu jalan kaki sampai ke sini ya? Sudah tentu untuk berlawan dengan Optimus. Ya, dia nak berlawan dengan Optimus Prime dalam hutan. Sudah tentu. Mana magnet saya? Kena teruskan memancing dengan magnet. Jadi, jom kita mulakan. Baik, Opa. Ya. Di sini pun dasar tak kosong. Jadi di sini pun ada kayu raput kan? Tak. Saya rasa ada sesuatu yang diperbuat daripada logam. Ia sedang naik. Saya belum tersangkut pada mana-mana kayu reput pun. Ya kawan-kawan. Saya rasa ada sesuatu yang keluar. Bukan ini. Sarang katak. Kata apa? Mereka belum berubah lagi. Mereka masih berudu. Tengok tu kawan-kawan tu. Rumput lah. Tak. Macam paip tembaga ke apa tak? Dengar tak? Paip masuklah. Ini blaster. Blaster apa? Ini blaster Optimus Prime. Blaster apa? Ya, blaster biasa. Aku cakap dengan kau, Optimus Prime tembak Decepticon tu guna ini. Kat budak-budak nerd tu. Kat budak-budak nerd tu ya. Nah, memang dia yang ada macam ni. Kau boleh tengok gambar. Dia memang ada blaster macam ni. Dia ada pedang dan blaster. Dia hayun pedang, tembak dengan blaster. Semua tu berlaku dekat sini dengan kapal terbang yang datang ke sini, kan? Mestilah. Tapi kalau kau tak percaya aku, kau sanggup tak kalau aku tembak kau? Jangan halalkan benda tu pada aku. Habis tu, kenapa kau jadi penakut? Jadi, kenapa kau halalkan benda tu pada aku? Tapi kau kata itu bukan blaster sebenar. Tak, jangan halalkan benda tu pada aku sekarang. Nampaknya dia percaya juga kawan-kawan. Dia cuba tipu kita semua. Dia tahu Transformer pernah ada di sini. Dia pun percaya juga. Cuma dia takut saja kan? Mana tahu budak-budak tu buat sesuatu yang betul-betul boleh tembak kentang agaknya. Setuju. Tak boleh sasarkan pada kawan. Tapi ini adalah blaster Optimus Prime. Itu memang tak boleh dinafikan. Memang betul. Jom, kita lempar lagi dan cari barang-barang Optimus Prime yang lain. Jom, terus ke sini. Macam tu, dah lempar. Dan aku rasa, lagi, kawan-kawan, lagi, betul-betul. Lebih kurang sama beratnya. Dan katak yang sama juga kan? Ya. Nampaknya katak-katak telah mengambil semua penemuan yang berkaitan dengan Transformer. Lihat berapa banyak gelembung. Hebat betul. Rasa macam ada alat ganti juga. Tertanya-tanya, apa agaknya di situ? Oh, biru. Tengok, alat ganti berwarna biru pula. Alat ganti apa? Dari lori, dari Optimus Prime. Ini cermin depan. Hebat, tengok. Bingkai dia pun biru. Dan ia berada di bawah air. Ini memang alat ganti. Satu dari trailer, dari lori, dari Optimus Prime. Sudah tentu dari dia. Dia jumpa cermin dari mana-mana lori saja. Dan sekarang dia kata Optimus Prime. Apa-apa pun, ambil itu dan letak bersama dengan bahagian lain Optimus Prime. Serius, menakjubkan. Kita akan ada trailer dalam koleksi kita. Wah, hebat betul. Untuk ini, pastikan anda tekan suka, jujur, tulis sekarang di ruangan komen supaya saya boleh beri tanda hati pada komen anda. Anda percaya semua ini? Anda percaya saya? Atau mungkin Mutia betul? Saya tak tahu. Tulis versi anda di ruangan komen dan saya akan lemparkan magnet sekali lagi ke tempat yang sama sebab di situ ada banyak alat dan bahagian Optimus Prime. Kali ini terasa sesuatu yang ringan. Lasing sangat pelik. Apa ni? Macam joystick plastik. Apa ni? Tak tahu. Benda ni macam, kau tahu, untuk kawal sesuatu. Macam dalam permainan atau kereta mainan. Joystick je. Ya, dalam kapal terbang kan ada? Entah, macam tak masuk akal. Tak, dalam kapal terbang lain. Ini macam buatan sendiri je, entah tercabut dari mana. Tapi pelik juga sebab warnanya sama macam Optimus Prime. Tak pasti, mungkin ini salah satu joystick, mungkin ada banyak macam ni, tunggu, untuk kawal Optimus Prime. Macam tak masuk akal. Okey, ambil bahagian-bahagian tu dan mari kita pergi ke penemuan utama, tengok apa yang kita dah ada. Tak nampak apa-apa pun melaluinya, Slava. Macam itulah. Buat dengan lebih kuat dan ia akan jadi sempurna. Jadi, kita kena buat sedikit rumusan. Cermin depan lori ini, lori besar ini, lebih kurang berada di sini, cuma di arah yang lain. Kita juga telah pasang semula fender dan tayar, ia lebih kurang berada di bawah bonet. Betul kan? Kita ada pipe exhaust, tengok. Di sini pun masih ada beberapa bahagian suspensi. Nampaknya tayar dipasang di sini, macam inilah caranya. Sudah tentu, kita ada pelindung bahu
beberapa senjata milik Optimus Prime sendiri. Dan pipe exhaust juga telah dipasang di tempat asalnya, sangat sesuai dari segi warna dan bentuk. Betul tak? Benda ni nampak sangat pelik, Snava. Macam lori. Pernah tak kau tengok lori yang rupa macam ni? Ini lori yang istimewa sebab ini Optimus Prime. Dan aku nampak dalam mata kau ada keraguan tentang benda ni kan? Sekarang kau pun mula percaya dengan aku. Kau pun fikir ini bukan sekadar lori berkarat. Memang ada kaitan dengan Optimus Prime. Dan kita juga ada tangan dan satu alat kawalan yang aku tak faham. Aku tak tahu untuk apa benda ni. Betulkah alat kawalan ni memang ada dalam kenderaan tu? Kalau ya, untuk apa? Kenapa Optimus Prime perlukan alat kawalan dalam dirinya? Mungkin dia disambungkan ke sesuatu atau... apa? Korang dengar tak bunyi apa tu? Macam ada sesuatu yang dihidupkan kan? Tunggu, kejap. Oh, korang nampak tak tu? Tengok. Nampak tak? Oh, Rawa. Apa? Tengok sini kawan-kawan. Hebat betul. Ini adalah joystick. Ia mengawal tangan Optimus Prime. Hebat betul. Wah, kau ni. Tunggu. Tapi kenapa perlu kawal Optimus Prime? Maksudnya ada orang dari dalam boleh kawal dia. Jadi, itu bukan Optimus Prime yang sebenar. Ada seseorang duduk di dalam kabin itu sendiri. Macam itulah. Dan dia boleh kawal Transformer itu. Macam itulah. Nampaknya yang tinggal cuma kawalan tangan saja. Tapi dengan joystick ini, atau banyak joystick macam ni, boleh kawal seluruh robot. Nampaknya di sini ada pertandingan robot. Mereka guna apa saja yang ada. Apa yang jumpa di tempat besi buruk, dari situlah mereka bina. Dan mungkin satu-satunya yang boleh bergerak hanyalah tangan ini saja. Itu saja. Tapi sekarang memang nampak macam betul yang itu bukan Optimus Prime sebenar, tapi macam mainan besar, replika saja. Memang betul-betul pertandingan tukang kimpal. Saya ingatkan kita jumpa Optimus Prime yang sebenar. Saya dah cakap awal-awal, Slava. Itu cuma pertandingan tukang kimpal. Tak lebih dari itu. Aduh. Tapi walau macam mana pun, tengoklah berapa banyak jumpaan besar yang kita dapat. Mungkin kita boleh jual semua ni sebagai besi buruk. Ya, jom. Yang itu aku setuju. Yang ini kita akan dapat banyak hari ini kan? Cukuplah untuk beli teh dan kuih. Ya, dan kita akan beli minuman juga. Hebat. Memang terbaik kawan-kawan. Atau kita nak tinggalkan je semua jumpaan ni dan betul-betul pasang Optimus Prime? Tulis di ruangan komen. Apa pendapat korang? Teh dengan kuih? Atau lori bentuk Optimus Prime? Apapun, nama saya Via. Saya sangat gembira kerana korang tonton video ni sampai habis. Dan ini Mutia. Dan seluruh pasukan saya, Kehidupan Via, telah berusaha untuk anda. Jumpa lagi, tak lama lagi. Bye-bye. Jom, apapun, bawa pick up ke sini. Kita akan angkat barang ni sekarang. Ini salah satu. Kau, okeylah. Yang ni kau boleh ambil untuk mesin basuh kau. Betul? Okey. Semua yang lain, masuk besi buruk. Baik, jom.